Teka-teki mengenai tarikh pernikahan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan pelakon Bella Astila terus menjadi perhatian selepas pasangan itu dilihat berkunjung ke pejabat bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Putrajaya kemarin. Walaupun tujuan sebenar kunjungan berkenaan tidak didedahkan, ramai membuat andaian Syed Saddiq dan Bella hadir bagi menyerahkan kad undangan perkahwinan kepada Dr. Mahathir serta isterinya Tun Dr. Hasma Muhammad Ali. Pertemuan tersebut sekaligus mencetuskan spekulasi dalam kalangan peminat bahawa majlis pernikahan pasangan sensasi itu mungkin akan berlangsung dalam masa terdekat. Malah ada yang meramalkan Syed Saddiq dan Bella bakal memilih Sabtu 8 Ogos ini kena tarikh 8 hari bulan 8 2026 dianggap mempunyai kombinasi nombor yang cantik. Angka 2 dan 6 yang mewakili tahun 2026 juga jika dicampurkan akan menghasilkan angka 8. Saya fikir tarikh itu sudah tak lama, mungkin bulan depan mereka menikah. Selalunya macam itulah, tulis seorang peminat di media sosial. Dalam masa sama, segelintir netizen berpendapat pasangan itu mungkin memilih 30 Ogos iaitu sehari sebelum sambutan Hari Kebangsaan. Ada juga yang membuat andaian majlis pernikahan mereka bakal berlangsung pada Oktober depan. Bagaimanapun, sebahagian peminat menolak kemungkinan majlis tersebut diadakan pada Disember. Walaupun bulan berkenaan merupakan bulan kelahiran Syed Saddiq. Ini kerana Syed Saddiq sebelum ini dikatakan pernah memaklumkan bahawa perkahwinan mereka tidak akan berlangsung pada penghujung tahun. Tidak fikir Disember sebab YB Syed Saddiq sendiri pernah cakap bukan hujung tahun, mungkin ketika cuti sidang parlimen kerana YB Saddiq tidak akan ponting persidangan, komen seorang lagi netizen. Berdasarkan kalender persidangan Dewan Rakyat, sidang parlimen kini berehat panjang bermula 17 Julai lalu sehingga 4 Oktober depan.